Ya payah kali. Biar ni lebih kali yang badan. Sakut dengan batahara apa ni penting sekali. Kita yang tertipu dengan awak amal tengah tak ada ngaji dah. Atau main di setel dah. Kaji awak amal malah ngaji atau main di setel dah. Kita fakir gambar kata molek. Waktu takut oh. Maya tak tinggal, puasa tak tinggal. Puasa tak apa lagi, tak ada payah nak tu. Maya ni sangat payah. Haji tak ada payah ni. Pokoknya kita tak esok tu dia masa payah. Kalau tanya ibadat kau payah kali maya. Maya payah kali. Habis ni lebih kali ibadat ni. Maya. Haji tu tak ada payah ni. Buat potek tak esok ya. Tinggal masalah ni. Air dalam kolej tepi bukit. Tepi bukit. Pada tepi bukit tu, pak kolej tu, pak kali kolej tu, bukit tu ya ada belereh. Ada artal, ada kapur baru di situ, ada garis bukit di situ. Kalau kita lihat lepas tu, tebing tu dah. Dia dah capur pun ada. Ubah itu, hasil daripada, belereh ke artal, ke kapur baru, ke garis bukit ke, tebing tu dah. Jadi, ubah itu. Jadi masing pada tempat garis banyak di situ. Jadi bau kapur baru. Ada belereh, artal. Tak berapa? Itu masalah air ada tempat harus berhenti tu. Pengakoleh tu. Tahu rata. Pada nyata ada pada. Kalau kita hatu macam ni ngaji cara tu. Pada masa ngaji ni, dia suka ngaji ni ni. Dia iya nyerojok kami takluk mana ke apa tu. Fuad dia sengaja ni. Perkata produktif. An-nasu ada rumah jahilu. Ada yang cium ti, jangan jibal malam ni. Jadi air yang berubah ia dengan barang yang ada pada tempatnya mengalir. Bahasa kita tu carok tepi bukit tu. Kalau bukit carok dah lalu tu, kita tak ada apa? Bukit carok dah lalu tu. Atau gali buat pari bahasa air dah. Berapa cepat tang. Tebing tu dah. Ada belereh. Ada kapur baru, ada garis bukit saja. Lepas tu berubah, waktu lagi dah kena belereh, dah kena kapur, dah kena garis tu. Jadi berubah air dah. Air tu berubah dengan bareh. Duduk pada tempat berhenti air tu. Masa air duduk dah. Air yang berubah dengan bareh duduk pada tempat mengalir. Atau air yang pasal mengalir lagi. Dicampur dengan air yang tiada berubah. Air yang berubah dengan bareh. Dengan belereh ke. Dah kata tu. Dengan arta, dengan kapur baru, dengan garis bukit kah. Lepas tu tempat air duduk tu tempat bergetih atau tempat mengalir tak kalah. Lepas tu dicampur dengan air yang tidak berubah. Air yang berubah tu dicampur dengan air yang tidak berubah dah. Maka jadi berubahlah ia. Ia air yang tiada berubah dah. Jadi berubah dengan dia. Dengan sebab dia lah. Dia sebab dicampurkan air yang berubah. Berubah dengan bagai ada tepi air dah. Dicampur dengan air yang tidak berubah dah. Ada. Maka jadi berubahlah ia air yang tiada berubah lagi dah. Dengan sebab dicampur dah. Maka adakah air itu air yang tiada berubah? Yang jadi berubahlah ia dengan dia. Ia kalau menyucikan, maknanya suci lagi pula menyuci. Tahu suci tapi tiada menyucikan. Bomlah air itu air sana. Boleh menyuci lah, boleh menyuci. Bila campur tu, jadi satu berubah tu tidak banyak lah. Baca campur.